Hi people, hari ni Wani nak bawa korang ke satu tempat menarik di Kelantan. Mesti korang nak tahu kat mana kan? Jom ikut Wani. Dah sampai. Selamat datang ke Pasar Terapung Pulau Seri Tanjung. Sebelum tiba di Pasar Terapung, kita perlu menaiki bot di jeti Kot Majid. Bayaran untuk menaiki bot bernilai RM5 satu kepala dan percuma untuk kanak-kanak. Korang jangan risau, jaket keselamatan disediakan. Perjalanan dari jeti ini mengambil masa selama 15 minit sahaja. Sebelum sampai, bolehlah korang hili-hili dulu. Semasa tiba di Pasar Terapung, jangan lupa untuk bayar kemasukan berharga RM2 sahaja. Bagi kanak-kanak adalah percuma. Pasar Terapung Pulau Seri Tanjung yang bertempat di Tumpat, Kelantan mula diperkenalkan sebagai tempat pelancongan pada sekitar bulan Mei 2020. Pasar ini berkonsepkan pasar yang berada di atas air seperti di Thailand. Di sini, pelbagai jenis makanan tradisional yang sedap dan unik seperti lokang bakar, kerabu nipah, nasi kerabu dan sebagainya yang menjadi tarikan para pelancong. Pasar ini hanya dibuka pada setiap hari Jumaat dan hari Sabtu iaitu hari Minggu. Para pengunjung yang datang di sini jangan risau. Tempat di sini sangat luas dan selesa. Banyak kerusi dan meja disediakan bagi memudahkan para pelancong berehat dan bersantai. Para pengunjung boleh menikmati makanan dan meluangkan masa dengan tenang bersama keluarga dan orang tersayang. Bagi korang yang suka ambil gambar tu, di sini sangat cantik dan banyak spot yang menarik. Jadi boleh ambil gambar banyak-banyak buat kenangan. Selain makanan, kedai cenderawasih pun ada. Banyak cenderawasih yang cantik-cantik. Jadi, korang boleh beli sebagai buah tangan bila pulang ke darat nanti. Yang paling menarik di sini, para pengunjung boleh ambil pengalaman untuk mewarna batik. Hanya dengan RM10 sahaja, korang boleh pilih corak yang disediakan. Tempat mewarna dan cat batik juga telah disediakan. Setelah siap mewarna, hasil air tangan kita ini boleh simpan sebagai kenangan di rumah nanti. Bagi pengunjung yang suka-suka mencabar, di sini ada tempat untuk memanah tau. Dengan harga RM5 sahaja, korang boleh memanah sebanyak 10 kali. Korang jangan risau, di sini korang akan dilatih dan dipantau oleh tenaga pengajar yang mahir dalam memanah ini. Dengan lembayan ini, itu sahaja untuk kali ini. Bye-bye. Assalamualaikum.